Alright, hello, apa khabar semua? Welcome back. Lama tak buat video kan. So, salam Ramadan untuk semua. Dan sikit yang kecil tu. Alright, salam Ramadan semua. So, kita akan sekarang dekat Kampung Baru lah, stesen LRT Kampung Baru, menuju ke Bazar Ramadan Kampung Baru. Jom. Last year kita dah pergi dah tengok dia punya bazar macam mana. Memang best, teratur, kemas, harga berbentang. Cuma tahun ni tak tahu apa kelebihan dia pula. Jom tengok live video ni sampai habis. So jalan kaki ke sini tak jauh pun. Daripada LRT dalam 10 minit lah. Dan sini kalau hujan problem lah, sebab tak ada cover. Tu nasi lemak Wanjo. Ni ada nasi lemak Royal Kedah. Dan sini semua kedai makan lah, kedai tom yum semua ada. Ni area Kampung Baru lah yang tempat famous. Okey, untuk parking boleh park dekat sini juga. Tapi sini memang akan sentiasa penuh. Sebab orang akan makan iftar semua kat sini kan. So kalau nak elakkan jam tu, naik train je lah. Tapi it's okay kalau siapa nak park sini. Okay, keluar je pintu ni, terus masuk ke sebelah kanan. Jalan sikit dah sampai bazar dah. Tu dia. Landmark dia apa tau? Tu, Masjid Kampung Baru. Nampak je landmark masjid tu. Pandang sebelah kiri dah nampak dah bazar. Aduh. Jadi kalau siapa awal lah, lepas asar kan, sini tempat agihan bubur lambuk untuk Masjid Kampung Baru. Bubur lambuk dia, itu adalah bubur lambuk paling saya suka sekali. Semua negeri saya dah pergi, semua tempat saya dah try, semua sedap. Tapi the best yang the best ni adalah Kampung Baru, Masjid Kampung Baru punya. So before anda pergi bazar, time asar kat sini dulu. And then after asar tu pergi ambil bubur lah, try. Memang sedap. Alright, dah sekarang sampai dekat Bazar Ramadan Kampung Baru. Dan ni dah dia. So untuk tahun ni yang special sikit, dia ada bumbung dah. Kalau last year dan 2 tahun lepas tak ada bumbung, kali ni dah ada bumbung dah. So kalau hujan ke apa ke, masuk je. At least tak basah lah. Jom masuk dulu. Okay, so Murtabak Rahman ni since last year lagi memang ramai. Every year dia ramai. At least tak panas lah. Cuma satu je problem, kedai dia gelap sikit. Sebab apa? Tak ada lighting.
So diorang ada 3 section Ni our last section kita. Memang ramai lah. Mungkin sebab ni first day kot. So far semua makanan harga okey lah. Not bad lagi. Masih terjangkau lagi lah. Cuma mostly kat depan tu semua jual nasi kukus yang sama je. Cuma tak tahu mana yang sedap lah kan. Nak try semua mustahil lah. Try sendiri.
Ya bang, ya kak, mai singgah bang. Anak ikan bakar petai ni first time saya try dekat Tanjung Lumpur lah. Dekat Kuantan. One of the best ikan bakar yang ada dekat Kuantan tu. Tak tahulah sama ke tak kan. Hopefully sama dia punya rasa dia. Tapi kalau yang pergi Kuantan tu, yang pergi Kuantan, pergi dekat area-area Tanjung Lumpur semua kan, try dia punya tempat original dia. Anak ikan bakar petai memang power weh, memang sedap. Ni sekarang dia buat dekat Komodo pula. Alright, so dah sampai kat penghujung Bazar Ramadan dah. Dan itulah dia untuk Bazar Ramadan Komodo tahun ni. Meriah, ramai, pack. Tapi yang baru dia ada apa tau ni, kemah ni. Bila kemah at least kalau hujan ke panas ke apa kan, terlindung sikit lah. Kalau masa last year memang terdedah. So tahun ni dia upgrade, tambah kemah besar, syok lah. So jom. Tadi dah ronda, nak beli makanan pula. Jangan macam kepung ke luar. Okey, terima kasih bang. 1 2. Okey, ada ni kalau dia 3. Bagi 5. Tak ada lah. Bang, mai singgah. Mari.
Memang best seller untuk bazar Ramadan ni semua roti john. Asal roti john dia mesti beratur dia berpuluh minit tu tunggu tu. Lauk bagi ayam rendang kepak. Ayam rendang kepak. Ah. Wait, sini wait. Order lebih sikit boleh? Itu je. Malam nak pergi bazar, ramai sangat. Wanjo je lah. So Wanjo ni akan buka daripada jam 3 petang sampai sahur. Compare kalau hari biasa 6 pagi sampai 12 kan. Ni sampai sahur nanti. So itulah video untuk bazar Kampung Baru. Hopefully anda semua enjoy dengan video kali ni. And make sure subscribe, follow lah kita. And then ni jangan lupa untuk datang singgah kita punya Kampung Baru punya bazar Ramadan. Belilah apa yang ada kan. Macam-macam ada. Harga pun not bad lah kan. Okay lah kot. So naik LRT, jalan kaki dah enjoy. So untuk next video kita akan pergi ke bazar Putrajaya pula. Stay tune, enjoy. Bye bye.